Alhamdulillah dia ada satu telur. Mana ni pukul sekarang pukul apa? Pukul 12 tengah hari. Selalu ni tengok tak ada. Ni ada. Tak tahu lah dia bertelur sehari ke kan? Atau dia bertelur manusia ni dia bertelur setiap hari ke ataupun 2-3 hari sekali. Tak tahulah. Tapi ni ada telur ni. Sepanjang 3 hari kat sini ni ada telur. Dah 2-3 hari dah tak ada telur. 3-4 hari dah berarti tak ada telur. Tak tahu dia masih lagi bertelur ke apa. Tak tahu dia masih lagi bertelur ke ataupun sebab dia ada datang semak ni kan. Tak tahu dia mungkin telur tempat lain kan. Tapi selalunya tengok dia ada kat sini kan. Tadi 10 minit sebelum ni saya tengok dia hilang kan. Tengoklah dia ada kat sini. Betul cari kat sini tempat dia biasa bertelur. Rupanya dia tengah bertelur. Biar kan. Mungkin 4 petang nak tengok. Tapi tadi saya tengah bakar-bakar kat sana. Dia dah masuk. Telur je ada. Saya datang nak tengok. Telur dia ada. Tempat biasa lah ni kat tempat dia. Ni tempat nombor 2 ni. Dulu dia buat bertelur kat sana. Belah sana. Ni tempat nombor 2 dia. Sekarang ni telur dia mungkin sekarang ni yang ada kat depan 7 butir telur ni lah ayam Belanda. Itu tak tahu jadi ke tak. Ni tambah 18 lah. Tambah 18. Sebelum ni tak ni. Macam tak ambil lah. Macam tak. Yang belah sana lah. Saya tak tahu dia bercantum ke ataupun yang ni musim kedua dia bertelur. Sama ada rasanya bercantum ke. Sebab sana lebih kurang hari tu. Lebih kurang. Mungkin dia dah bertelur kurang daripada 15 putih. Kat sini hampir nak 15 putih. So dia dah hampir pada sepatutnya bertelur. Sepatutnya dia bertelur dalam 30 ke 40 putih. Setahu saya lah. Yang ni dia ada. Yang ni dia ada. Satu. Tak tahu yang ni last ke ataupun sebab dah 2-3 hari dia tak bertelur. Saya ingatkan dia mengeram. Sebab dia 2-3 hari ni dia datang kan. Tapi saya tengok telur tak ada. Tak tahu kena ambil ke apa kan. Tak tahu kena ambil ke apa. Jadi saya fikir yang dia sekadar nak naluri je lah. Dia just berlakon je lah. Ataupun naluri dia nak mengeram kan. Sebab malam dia masuk reban kandang kan. Reban kandang kunci. Dia tak boleh keluar kalau nak mengeram pun. So kat sini kalau hujan-hujan pasal malam-malam sejuk kan. Telur tak jadi. So yang ni saya fikir tak tahulah. Yang ni saya tengah study lagi lah dia, ayam Belanda ni kan. Saya tengah belajar kan. So dalam 2-3 hari ni saya fikir dia mungkin nak berlakon ataupun dinaluri je nak menggeram kan. Saya fikir macam tu sebab petang lepas asar tu saya tengok telur dah tak ada. Ni kemungkinan lepas asar mungkin saya tengok telur tak ada. Kemungkinan ada juga binatang-binatang yang ambil lah. Ataupun dia bertelur kat tempat lain ke kan. Saya tak tahulah. Tapi ini tempat yang kedua bertelur kan. Dulu saya ambil telur kat sini lah. Hari tu lah saya ambil telur kat sini. Dalam 7 butir dah masuk reban lah kan. So kita masih teruskan lah untuk study dia. Tapi yang ni telur ni saya risau sebab dia bau balik kan. Dia bau balik. Tadi setengah bakar. Saya nampak dia tengah balik. So saya rasa saya nak ambil lah. Better saya ambil. Kalau lah ada pemangsa lain ataupun biawak ke ataupun pemangsa lain nak ambil telur dia kan. Maknanya
petang ni tak selamat lah telur tu kan. Petang ni akan macam biasa hilang, tak ada kan. So selama ni saya tak fikir. Saya fikir macam ni lah. Saya fikir kesimpulan lah setakat ni. Konklusinya dia ada naluri tu mengeram. 2-3 hari ni memang naluri dia mengeram, tak ada pemangsa lain. Cuma hari ni dia ada telur balik. Mungkin nutrisi dia, sebab saya pun tak bagi dedak telur kan. Saya tak bagi dedak telur. Mungkin nutrisi dia tak mencukupi untuk dia bertelur ke, ataupun memang dia macam tu. Dia bukan macam itik bertelur setiap hari. Ada satu setiap hari kan. Mungkin ada hari rehat dia. So dalam satu musim tu mungkin ada hari rehat dia. 2-3 hari dia rehat kan. Lepas tu dia bertelur balik. Tengok saya hari ni saya balik. Hari ni saya tak ada kat sini kan. Saya jual ayam Belanda hari ni. Hari ni nak jual ayam Belanda 3 ekor. Ni saya ambil lah. Saya ambil, so minta itik telur, minta itik tolong mengeram. Dia punya saiz dia. Telur ayam Belanda. Hari ni saya nak telur, dah janji lah. Saya dah janji nak jual ayam Belanda. 2 jantan, 1 betina. Betina lah. Betina tengah bertelur ni. Ni telur, maknanya ni telur terakhir dia lah dekat sini. Sebelum dia pindah tempat baru. Tempat baru ni dia mana owner barulah. Saya jual 2 ayam Belanda, 1 ekor ayam betina. Ayam betina ni maknanya dia tengah bertelur. Hari ni masih lagi bertelur. Maknanya dia tengah bertelur. Nanti owner tu saya cakap lah, owner baru tu dia masih lagi bertelur. Tak tahu dia masih bertelur sebab hari ni ada lagi telur. Ibu ada telur pun. Ayam Belanda. 2-3 hari ni dia ingatkan dia berlakon. Apa tu, dia nak sekadar nak naluri je lah untuk ni. Rupanya dia hari ni masih lagi bertelur. Saya letak dulu telur. Tu kita tengok ayam Belanda nak jual hari ni. 3 ekor ni 2 jantan betina. Harga dia RM400. Tak tahulah murah ke apa. Bagi saya murah sebab saya target nak jual saya tak ujung lah. Nanti pada mana ni ambil. Ambil. Ayam Belanda ni. Ayam Belanda ni saya nak jual. Tu betina yang bertelur tu. Betina yang bertelur. Ayam Belanda ni saya nak jual RM400 lah. Yang ni umur dia lebih kurang 10 bulan rasanya. Lebih kurang 10 bulan. Ini lebih kurang 4 bulan lah. Yang ni lebih kurang 9 bulan. Yang ni dulu baru yang ni. Sebab masa ni base dia ada 2 dan ada seekor lagi jantan tapi dah sembelih raya hari puasa hari tu. Yang ni yang itik bertelur tu. Dia kecil sikit lah, betina dia kecil. Yang ni jantan-jantan lah. Yang ni semalam macam tak kurang sihat. Hari ni dah macam dah kembang-kembang tu okey lah. Semalam macam dia kurang sihat. Yang ni saya nak jual 400 lah. Sebab saya tengok memang harga ayam Belanda memang mahal. Memang mahal. Saya rasa yang saya jual ni dah murah dah. Sebab saya target RM500. Yang jual RM500 kan. Tapi yang paling tinggi pun boleh dapat 400. Online 400. Petang ni baru dia datang. Sekarang ni pukul 12. Petang ni dia kata nak datang. So kalau jadi maknanya 400 lah ni. Termasuk betina ni. Saya fikir murah lah. Saya fikir murah sebab biasanya macam ni dah boleh 200 kan. Boleh 200. Yang ni boleh 100.5 lah kan. 100.5. Yang ni sebab dia bertelur. Sebab dia kecil. Betina kan. Bertelur. Betina bertelur.
Ni keles. Kalau hybrid keles, kalau tak silap yang putih ni. Ni red bourbon. Yang tu kampung ke ataupun tu. Ni red bourbon, yang tu kampung ke ataupun black Spanish. Bukan black Spanish lah. Black Spanish yang dah sembelih lah. 2 hari lepas dah sembelih dah. Sebaya dengan ni lah. Sebaya dengan saya kira ni kampung lah. Saya pun tak tahu sangat apa bakal dia. Kita kira kampung lah. Tapi harga, saya rasa harga macam tu kan. Saya tengok pun dulu anak kilas ni pun kan, yang kecil yang dia belum bertelur ke belum bertelur lagi kan. Dah berapa, dah 100 lebih. Yang ni kira ni saya fikirlah mungkin 200 atau 150, 200 macam tu lah dia punya harga. Sebab dia betina, walaupun dia daging kurang tapi dia boleh bertelur. Dia punya kelebihan dia bertelur kan. Ini red bourbon ni macam nombor 2 termahal lah. Yang paling mahal sekarang blue slate kan. Blue slate mahal. Red bourbon pun dah kira macam dah banyak sekarang, mungkin harga dah kurang, tapi masih lagi saya fikir di nombor 2 paling mahal kalau tak silap lah. Atau lebih kurang macam tu lah, atau black Spanish ke kan, saya rasa tak tahu, lebih kurang macam tu lah. Setahu saya dia nombor 2 yang paling mahal lah. Saya beli anak pun mahal ni. Anak dia pun dah 20 lebih. Ini beli anak ni 20 lebih ekor. Ini saya beli kurang sikit lah, RM15 seekor. Tempat lain. Ni tempat mahal sikit, ni tempat murah sikit. Yang ni saya beli 20 lebih juga, beli anak juga. Tapi anak yang dah besar sikit, lebih besar daripada ni. Sebab saya nak kecap dia punya ni, dia punya nak umur kan. Sebab saya beli ni dulu dua pun ni dua jantan. Dengan sama jantan sama warna putih kan. Yang putih tu dah makan, jadi tinggal ni lah. Yang ni selepas dia. Dia 2 bulan, 3 bulan, sebulan, 2 bulan macam tu lah. Sebulan 2 bulan macam tu. Sekarang ni nak tunggu anak je lah. Itik dah jual, itik serati dah jual RM680 untuk 15 ekor. Saya jual kilo 15. Hari ni saya nak jual inilah ayam ni. Inilah, ini kualitas akhir di kat sini. Okey. Maknanya hari ni dia masih bertelur, Yang ni masih bertelur. Tak tahu dia dah sampai kitaran musim dia berakhir ke belum, tak tahu. Sebab dah 2-3 hari dia tak bertelur, hari ni dia bertelur. Saya ingatkan dia insting je, ataupun dia dah mulakan musim baru, tak tahulah. Yang ni. Ni dua jantan. Ni. Saya pernah tengok dia jantan ni, dia boleh pergi sampai 2 tahun, 3 tahun besar. Saya tengok dekat Putrajaya itu. Kita tak tahulah markah sama ke apa kan. Tapi saya rasa dia tak berkembang lagi lah dia punya ni. Saya rasa lah dia punya pembesaran dah tak berkembang dah. Macam ni je kan. Saya tak tahu lah. Okay, itu sajalah. Ini ada itik serati, telur itik kat sini ada 1 butir. Serati kat sini ada 2, mana 3 telur lah. Tapi tak tahulah jadi ke tak kan. Harap jadilah seekor. Kalau 3 butir itik serati, seekor jadilah kan. Yang ni ada ayam Belanda 8 butir. Saya harap jadilah seekor 2 kan. Kalau ikutkan musim yang lepas ada 2 ekor itik yang mengeram kat sini. Dia mengeram kat sini jadi kan 15 ekor. Yang kat sini tak jadi. Tapi sekarang terbalik, kat sini 2, sini 1. Adakah dia tempat dia ataupun 2 ekor tu, ataupun faktor 2 ekor tu. Kita tengok macam mana nanti. Tak tahulah yang 2 ekor tu sama pair dengan musim lepas. Sebab 2 ekor musim lepas tu dalam tu ada 50. Saya rasa ada 50
itik lah, 50 butir itik serati telur dia kan. Yang jadi 15 lah. Saya harap jadilah, sebab nak beli balik anak ayam Melanda pun mahal kan. Sebab lepas ni mungkin beli ayam mutiara lah. Saya angsa dulu, mungkin angsa, lepas tu saya 2, lepas tu nak tambah kalau ada duit lah tambah ayam mutiara. Dua-dua tu kalau ada duit tu belilah. Itu sajalah, itu saja. Maknanya kalau nak ikutkan ada lagi tak, masih ada lagi lah apa ni, dia punya kesinambungan dia, itik serati dengan ayam Melanda ni masih ada lagi walaupun dah jual, saya target masih kesinambungannya ada lagi lah, walaupun sikit apalah, sikit pun dia tu. Sebab itik serati ni banyak kat bilik tu, ibu letak banyak yang ibu letak lama sangat. Itik serati ni banyak betul, walaupun 3 ekor 4 ekor betina sebelum ni, satu dah sembelih. Satu dah sembelih. Nak tinggal ini yang first batch ni. Yang second batch tu yang anak jadi anak 14 ekor tu ada, saya ingat separuh jantan separuh betina lah. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak berapa pasti lah dia punya jantan betina tu. Itu belum bertelur lagi, kalau tak bertelur lagi banyak lah. Yang 3-4 ekor 4 ekor betina ni pun dah boleh bertelur banyak kan. Yang tu lagi lah banyak kan. Kalau ikutkan dia telur dia lagi banyak lah. Cuma itik serati ni dia bukan itik telur. Dia bukan itik telur, dia sepanjang dia ada musim-musim dia bertelur lah. Kalau itik telur tu lagi banyak daripada itik serati punya telur. Okay, itu saja.